Kalau dulu sebenarnya ada Yohan lah yang kita sebut, yang menempatkan gedung serbaneka Jepun yang ikonik katanya di sini dulu. Ada boleh tangkap ikan kat sini ya. Oh, boleh main pasir-pasir lagi kat sini. Oh, kalau anak saya ada ni, suka dia main benda-benda ni. Dr. Mahathir dia ada tanam satu kapsul. Kapsul yang di dalam The Mall tu, katanya 100 tahun kemudian baru boleh dibuka kapsul itu. Oh, tinggi guys. Dekat 5 sampai ke bawah kita nampak. Saya gaya tempat tinggi ni sebenarnya. Assalamualaikum, jumpa lagi kita di dalam Brozul Outdoor. Alhamdulillah kita masih diberikan kesihatan dan umur yang panjang guys. Hari ini saya nak buat satu lagi vlog yang mana ada permintaan daripada kawan-kawan kita tanya bagaimana Yohan sekarang, ataupun yang disebut sebagai The Mall ya. Kita tahu The Mall diwujudkan pada tahun 1987 hingga tahun 2011. Kemudian sudah ditukarlah, sekarang ni sudah menjadi Sunway Putra Mall. Jadi sekarang guys, saya nak tunjukkan dengan korang apa yang ada di Sunway Putra Mall ataupun The Mall ataupun Yohan kita sebut dulu. Ini adalah antara mall yang terbesar ketika dahulu ya, pada tahun 1987 hingga tahun 2011, dan selepas itu digantikan dengan Sunway Putra Mall sekarang ini guys. Tanpa berlengah lagi, bagaimana ceritanya? Jom kita sama-sama lihat mall tersebut. Komplek ini dibangunkan oleh Metroplex Holdings Sdn Bhd dan dirasmikan oleh Tun Mahathir kita pada tahun 1987, 12 Jun dulu guys. Jadi apa yang menarik di sini, Dr. Mahathir dia ada tanam satu kapsul. Kapsul yang di dalam The Mall tu, katanya 100 tahun kemudian baru boleh dibuka kapsul itu pada tahun 2087. Bayangkan apakah kapsul tu guys. Sampai sekarang saya pun tak tahu lagi apakah kapsul tu. Jadi dipendekkan cerita, inilah dia guys, The Mall dulu ya, ataupun Yohan yang dikenali kita dulu. Inilah dalam Sunway Putra Mall sekarang. Jadi bagi korang yang dah lama tak datang The Mall, kita tahu The Mall diwujudkan pada tahun 1987 dan antara The Mall yang terbesar di Malaysia juga ketika itu. Kenapa dia dibuat menjadi yang sangat grand ataupun sangat gempak ketika itu pada tahun 1997? Kerana dia adalah untuk menarik pelancong-pelancong daripada Singapura sebenarnya. Sebab tu pada tahun 1987 ini adalah antara mall yang terbesar juga di Malaysia. Kalau zaman sekarang kita tahu ya, mall yang terbesar di Malaysia ataupun di Asia Tenggara adalah IOI Mall Putrajaya. Tapi zaman dulu inilah dia mall dia yang terbesar, The Mall. Tengok sekarang, kita tengok daripada bawah The Mall ya, ataupun Sunway Putra Mall kita sebut sekarang ini. Inilah dia. Cantik kan? Dia punya design tu dah memang sangat moden lah. Kita berbalik kepada kapsul yang ditanam oleh Tun Mahathir ketika itu ya, pada tahun 1987. Kata Dr. Mahathir telah menanam sebuah kapsul yang mana di situ guys, kapsulnya tersebut mengandungi mesej untuk rakyat pada masa hadapan, dan katanya akan dijadualkan dan akan dibuka kapsul itu pada tahun 2087, selama 100 tahun lah, daripada 1987 sehingga tahun 2087. Saya tak tahu kapsul tu masih ada lagi ke tidak apabila dah diambil alih oleh Sunway Putra Mall ni. Mungkin masih ada lagi saya rasa kapsul itu, kerana Mahathir ataupun Tun Mahathir mengatakan kapsul itu akan dibuka pada 100 tahun ke hadapan. Jadi kita tunggu dan lihatlah nanti ya, pada tahun 2087. Kita pun dah tak ada rasanya guys tahun 2087 tu. Jadi apapun, anak-anak kita lah yang akan melihat apakah mesej daripada Tun Mahathir itu ya. Inilah guys Sunway Putra Mall lah. Kalau dulu sebenarnya ada Yohan lah yang kita sebut, yang menempatkan gedung serbaneka Jepun yang ikonik katanya di sini dulu. Katanya Yohan ni merupakan tarikan utama untuk pengunjung ketika itu. Di dalam The Mall tu ada Yohan. Itulah tarikan utama kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke The Mall masa itulah pada tahun 1997. Dan ini adalah antara mall yang boleh kita katakan antara yang hebat, yang besar ketika itu. Dan sekarang ini kita tahu dia sudah di-renovate dan dah diubah suai menjadi Sunway Putra Mall, dengan keadaan yang sekarang kita lihat, dengan eskalatornya yang moden, dengan kecanggihan, kemodenan yang ada ni. Kita nampaklah apa yang dilakukan oleh Sunway Putra Mall untuk menarik pengunjung-pengunjung untuk datang semula ke sini ya. Jadi kita tahu kebanyakan mall-mall yang ada di Malaysia ni, kebanyakannya ataupun di Kuala Lumpur terutamanya lah, contohnya kalau kita lihat Kota Raya yang sudah semakin hilang serinya, Pertama Komplek, Campbell, semua itu adalah seera lah sebenarnya, seangkatan dengan The Mall ni dulu sebenarnya. Tetapi The Mall ni kira, ataupun Sunway Putra Mall ni kira bernasib baik lah, kerana dia diambil alih oleh Sunway Putra Mall, Sunway. Jadi dia dah diubah suai menjadi lebih moden. Walaupun dia adalah bangunan ataupun mall yang lama, tetapi dia telah direnovate besar-besaran
ataupun diubah suai besar-besaran dan menjadi mall yang moden dan canggih seperti sekarang ini. Kalau orang yang tak pernah datang the mall dulu dan kalau baru datang sekarang, mungkin dia rasa, mall ni moden, nampak canggih. Tapi mungkin ada yang tidak tahu, Sunway Putra Mall ni adalah the mall yang dulu yang kita lihat tahun 1997 dan telah direnovate menjadi sangat moden yang kita lihat sekarang ini ya. Sini dia ada berapa floor ini yang bawah ni tadi. Ini G 1 2 3 4. Ada 4 tingkat lah. Bawah ni LG ya. Yang situ LG. Jom kita terus lihat apa yang ada di dalam Sunway Putra Mall sekarang ini. Jadi bagi korang yang dah lama tak datang, banyak perubahan yang ada di dalam ni kan. Tapi dia tak besar sangat pun dalam dia. Kalau pusing-pusing pun di situ juga dia tak berapa besar sangat lah. Tapi ada 4 tingkat, jadi berpeluh juga kalau daripada bawah naik ke atas pusing satu floor kan. Tapi kedai dia banyak dan meriah. Lagipun hari ni adalah hari Jumaat ya. Kalau hari Sabtu Ahad lagi ramai, hari Jumaat pun dah ramai macam ni. Meriah walaupun dia sebuah the mall yang lama, tetapi diberi nafas baru diberi nafas baru dan menjadi mall yang moden setanding dengan mall-mall yang ada yang terbaru sekarang ini di negara kita itulah, kira mall ni antara yang bernasib baik lah, yang diperbaharui menjadi sangat moden. Okey, sini bahagian bawah tingkat 1. Jom kita naik ke tingkat 2. Jom kita tengok apa yang ada di tingkat 2. Jadi bagi korang yang dah lama tak datang sini, jom datang. Ni ada Al Ihsan. Jadi dekat sebelah sini ada Sport Direct. Dia bersebelah-sebelah je jadi bagi korang yang dah lama tak datang ke the mall ataupun Sunway Putra Mall, inilah dia guys. Pasti ada di antara penonton-penonton saya ni, subscriber saya ni, mungkin rindu dengan the mall Johan. Inilah dia, di dalam dia sekarang dah diperbaharui dengan moden lah, nampak moden ya. Dengan suasana yang kita ada sekarang inilah, sesuai lah dengan culture kita sekarang ini, vibe kita sekarang ini dengan anak-anak kita Sebab tu mall ni kira masih lagi dikunjungi sehingga sekarang. Ni ada tepi-tepi ni ada fair dekat tengah ni. Oh, sini ada budak-budak main kereta ni. Oh, ni track dia. Oh, dia ada track. Oh, ni track dia. Canggih. Ada track dia sendiri ya. Satu pusingan. Besar juga pusingan ni. Satu track ni sana sampai ke sini satu pusingan. Nanti kita pergi sebelah sana. Kita jalan kat sebelah sini dulu. Tengok apa yang ada. Ni ada jual casing-casing telefon kat sini. Ada jugalah kios-kios dekat tepi-tepi macam ni. Ini yang lebih lagi untuk meriahkan lagi ya suasana dalam mall sebenarnya, kios-kios yang tepi-tepi macam ni. Kalau kita tengok tingkat 2 ni, kedai-kedai dia full semua. Tak ada yang saya tengok kosong. Maksudnya tak ada yang untuk disewa ataupun yang untuk dijual. Semuanya full lah. Dia punya kedai-kedai tu semua beroperasi ya. Depan tu ada Noko. Noko ni lebih kurang kalau kita ni DIY jugalah, lebih kurang dia macam DIY jugalah konsep-konsep dia Noko ni. Ni. Okey, kita pusing dulu di tingkat 2 ni bagi tengok apa yang ada di tingkat 2. Jadi korang yang daripada jauh, Kedah, Kelantan, Sarawak, Sabah, yang dah lama tak datang kat the mall ni, mungkin dulu muda-muda pernah datang the mall. Inilah the mall sekarang ni. Dengan kemodenannya, kecanggihan barang-barang dalam dia, tetap nampak kita rasa macam mall yang baru. Sedangkan ni adalah mall tahun 1987 ya. Tapi telah diperbaharui semulalah. Jadi kita rasa masuk mall yang baru walaupun dia yang lama. Okey guys, kita tengok daripada sini bawah. Kita tengok ke bawah ni. Ni daripada tingkat 2. Macam ni. Terus atas dia. Sampai atas Alright. Adik. Terror bawa kereta. Dia memang ikut track ni je. Adik, ikut track ni je. Ui, hebat lah. Oh, pandai memandu Tengok dia memandu. Oh, kita kena kawal sendiri Oh, ingatkan kuning ni kalau tak nanti dia stop sendiri. Oh, kalau keluar daripada line kuning dia stop. Oh, okey. Maknanya dia kalau daripada line kuning ni, kalau terkeluar dia akan stop lah.
Sebab tu dia orang kena ikut je track dia. Baru saya tahu. Sebenarnya tu bagus juga untuk keselamatan kan. Dia tak boleh keluar daripada line ni. Ni line kuning ni. Betul. Tahu berapa sewa dia? Boleh kita tanya kat sini. Ni sini tempat sewa tu. Ni ada tempat sewa. Tanya je. Berapa sewa dia? Ni yang ni rosak. Okey, tanya. Ni tempat permainan lah. Yang sini tempat sewa kereta tu lah. Ada banyak mainan-mainan lain lagi. Ada boleh tangkap ikan kat sini ya. Boleh main pasir-pasir lagi kat sini. Kalau anak saya ada ni, suka dia main benda-benda ni. Ya Allah. Seronoknya. Lepas tu boleh lagi ambil tanah-tanah ni. Ni, sebut-sebut ni. Berapa bayaran dia? Kita tanya dulu berapa. Hai bang. Berapa bayar main dalam ni? Harga sini. Tu ada harga dia. Dia boleh pilih mana satu. Kalau kereta RM20. Kereta RM20 10 minit. 10 minit. Okey. Ada pancing ikan. Okey semua. Ada main escalator. Reska itu ya. Ya betul. Alright. Jadi ini harga-harga dia lah. Bukan sekali bayar main semua. Kalau main semua dia package ada combo. Game RM50. Ada combo 50. 5 game. 1 2 3 4 5. Ya betul. RM50. 5 game tu ini set. Meja tu mainan. Excavator di kereta lagi reska. 5 set. Okey. Okey, thank you Sabar. Okey guys, itulah tadi. Dia ada combo juga. Kalau kita main satu-satu RM15. Tapi kalau kita ambil combo 5 permainan sekali RM50. Okey. Kan anak kita kan boleh main 5 barang kan. Banyak kedai-kedai kat sini. Ini baru tingkat 2 kita jalan ni. Belum lagi kita naik ke tingkat 3 InsyaAllah lepas ni kita naik ke tingkat 3. Kita jalan dulu tingkat 2 ni, tengok apa yang ada di tingkat 2 ni kan. Kita naik eskalator untuk naik ke tingkat 3 pula ya guys. Nampak macam tingkat 3 ni macam kurang sikit orang lah. Ada DIY. Ni ada DIY. Siapa peminat DIY kat sini? Angkat tangan. Angkat tangan. Ni DIY. Ini popular. Lama tak tengok popular ni. Dia jual buku-buku pada zaman dulu-dulu. Famous popular ni. Zaman sekarang kan orang banyak digital kat handphone je, nak baca apa-apa semua kat handphone kan. Jadi kedai-kedai buku dah macam kurang lah orang datang. Bukan tak ada, kurang. Macam tu. Ni DIY. So ini tingkat 3 guys. Tingkat 3 dia tak seramai macam kita tengok ground floor tadi. Tingkat 1 dengan tingkat 2 tadi kira masih ramai lagi. Sini ada kedai Arab ya. Ramot. Makan nasi Arab ni. Ni RM35 pizza. RM33, RM37. Ada ni shawarma. Biryani chicken. Wow. Ini set dia. Tengok set dia guys. Wow, RM89, RM85. Ni boleh makan berapa orang? 3 orang. Ni boleh makan 3 orang hingga 2 orang hingga 3 orang lah set ni. Okey, kalau korang nak makan nasi Arab boleh datang kat situ saya tunjukkan. Ini di sini boleh duduk-duduk lah kat sini. Ni dia punya kedai jugalah tu. Dekat tingkat 3 ni memang kebanyakannya adalah kedai-kedai makan Ni kopitiam. Wow. Ni banana bro. Banyak juga kedai-kedai kat sini guys. Siapa kata tak ada kedai-kedai kat sini? Tingkat 3 ni masih banyak Dan kedai-kedai dia semua buka lah saya tengok. Walaupun tak berapa ramai. Mungkin hari ni hari Jumaat kan. Mungkin besok hari Sabtu, hari Ahad nanti ramai lah orang-orang yang datang kat sini. Mereka atas ni kebanyakan saya tengok tadi kedai-kedai restoran lah. Sini barang-barang kalau untuk pergi haji, umrah boleh cari kat sini Nama kedai dia Fitra Al-Hajj. Ni barang-barang dia. Untuk barang-barang sejadah, baju kurta, telekung. Ni jual-jual kapet kat sini. Ni ada slipper tepi ni, kios. Banyak. Maknanya dia campur lah dekat tingkat 3 ni restoran dan kedai-kedai gadget sekali lah yang ada kat sini. Okay, kita terus pergi ke Kaison sana. Kita tengok apa yang ada di Kaison tu. Kaison ni kalau untuk perempuan-perempuan, termasuklah isteri saya, Kaison ni adalah salah satu tempat yang favourite tu. Ni ada kedai-kedai jual ni mangkuk-mangkuk pinggan ni. Cantik-cantik ni Kaison. Perempuan-perempuan suka pergi Kaison ni dalam dia. Biasalah Kaison ni barang-barang rumah lah. Kapet,
Macam-macam lah, segala cermin, apa-apa pun ada dalam kain salon ni. Okay, so kita dah habis pusing dekat tingkat 3 ni. Jom kita naik di tingkat 4, Selera Street di tingkat 4. Okay, di sini food court dia di tingkat 4. Jadi kalau korang nak pergi ke Sunway Putra Mall ataupun The Mall lah ya, kita sebut, nak cari food court, naik ke tingkat 4 ya. Ada macam-macam makanan yang ada di sini lah. Korang boleh tengok makanan-makanan yang ada. Jom saya bawa. Okay, ni ada kedai burger. Ni kedai Savory apa? Oh, ni kedai apa? Miga, Muslim friendly ya. Macam makanan Jepun lah Miga ni. Okay, sini. Oh, bot noodle. Oh, bot noodle ni kita tahu. Banyak kedai-kedai dia juga bot noodle ni. Oh, sini ada juga bot noodle Oh, bot noodle ni memang famous. Terkenal bot noodle ni. Oh, ni stesen Kopitiam. Oh, Aceng Laksa Aceng Laksa pun ada food court kat sini. Ini sebab hari Jumaat Kalau hari Sabtu Ahad saya rasa mesti penuh kawasan Selera Street ni. Ni pun kira ramai juga ni orang kan, walaupun hari Jumaat. Ramai anak-anak muda kita. Ada siap playground lagi. Kalau yang bawa anak kecil nak main, seronok ni ya Allah. Kalau ada anak saya yang kecil dia boleh ikut main kat sini. Saya dah tahu dah ada playground dia dekat sini. Suka dia orang. Ni ada ATM machine. Sini ambil gambar. Ada jual suplemen dalam kios Ni apa? Ada jual-jual bird nest apa semua ya. Minuman sarang burung dalam ni. Sekarang semua jual guna kios macam ni. Sini tempat boleh membaca. Boleh tidur pula tu kat situ. Ngantuk sangat tu. Okey. Jom kita tengok lagi apa yang ada di tingkat 4 ni. Sini tempat-tempat budak-budak lepak juga kat sini. Sini dia masih lantai dia begini ataupun dia memang sengaja buat begini lantai dia, nampakkan klasik dia tu Orang panggil apa? Macam nampak klasik moden. Walaupun dia lantai begini Sini apa ni sini ada bilik karaoke dekat atas ni. Tingkat 4 ni ada bilik karaoke situ ada tempat main. Tingkat 4 tempat funscape. Ni kawasan untuk family punya lah. Bawa anak-anak boleh main game. Kita tengok. Ni dia. Mereka main apa? Ambil ni patung. Main ni semua kan. Okey, ni kalau zaman dulu-dulu famous betul ni kan kita main. Ni tembak ikan. Ni tembak burung, bukan tembak ikan. Ni tembak burung besar. Ni semualah ni zaman, kalau zaman kita dulu-dulu tahun 90-an, tahun awal 2000, ni antara yang hebat lah, antara yang famous lah kita main. Ini salah satu game yang saya suka lah, game ni dulu lah guys. Masa awal 2000 dulu, masa muda-muda. Sekarang kita dah berumur, dah ada anak besar-besar, dah tak ada minat dah main benda-benda tu dah. Anak-anak kita pula yang minat benda-benda macam ni kan. Jadi jom guys, kita naik. Apa yang ada lagi atas ni? Apa ada ni atas ni? Jom kita tengok apa ada atas ni. Ada satu tempat ruang apa kat atas ni guys. Sini wayang ke? Rasanya kita terus naik ke tempat wayang Serius guys, saya sendiri pun tak pernah sampai atas ni. Tapi sebab nak buat vlog, saya nak tunjukkan dekat korang. Okey. Ada kedai-kedai macam ni. Terus kedai macam ni. Lepas tu terus tembus dekat sini. Naik tangga tu terus tembus di sini Okey, nampak guys. Jadi jom kita terus lihat dekat apa yang ada dekat kawasan sini. Ini yang di level 5 ni kedai kita masuk tadi, yang daripada tangga tadi. Tapi kita tak masuk dalam ni lah. Sini kebanyakannya barang-barang furniture, kerusi, meja, bunga. Jadi kita nak fokus di tingkat 5 ni ada apa.
Kan? Oh ni daripada tingkat 5. Jom kita tengok ke bawah. Oh tinggi guys. Tingkat 5 sampai ke bawah kita nampak. Saya gaya tempat tinggi ni sebenarnya. Jadi saya kurang minat kalau tengok ke bawah tempat tinggi-tinggi. Oh sini ada surau. Nanti bagi korang yang datang ke The Mall ni ataupun Sunway Putra Mall, korang pergi tingkat 5. Ni surau dia. Tingkat 5. Nanti saya pun nak singgah ke situ jugalah lepas buat vlog kan. Tengok bumbung dia ni. Kita tengok ceiling dia guys. Cantik buat macam ni. Cantik kan? Lampu dia buat macam ni lampu. Ni sebenarnya macam tampi, macam tu pun penutup saji. Lepas tu dia hiasi dengan lampu LED macam ni. Cantik guys, cantik. Kreatif, sangat kreatif. Sangat kreatif ya. Okey. Inilah dia. Di tingkat 5 ya guys. Agak terasa aircon dia macam kurang sejuk sikit lah tingkat 5 ni. Mungkin sebab dia dekat dengan bumbung ni kan. Ni bumbung ni, bumbung kaca ni. Jadi terasa panas itu ada. Ini pukul berapa? Pukul 4.50. Kalau pukul 12 tengah hari, pukul 1 petang saya rasa lagi panas ke atas ni. Kan? Betul tak? Ni yang kita lihat yang ada di tingkat 5. Memang kawasan ni agak sunyi sikit. Bagi korang yang nak naik atas ni boleh, nak beli-beli perabot ni ke, tengok ke. Ni ada kursi-kursi makan macam ni. Ni cantik ni kursi-kursi makan macam ni. Boleh letak kat rumah. Kan, betul tak? Sesuai untuk dekat rumah. Kalau rumah kecil, tak ada meja makan, boleh pakai meja makan macam tu. Ni kalau rumah besar, boleh lah beli meja makan yang macam ni, besar-besar kan. Guys, tengok guys. Banyak guys barang-barang kat sini. Ni tengok sofa-sofa ni. Jadi sebab tu korang kena tengok video ni sampai habis guys. Bila korang tengok video ni sampai habis, jadi korang nampak apa yang kita lihat di atas The Mall ni ataupun Sunway Putra Mall ni. Rasanya dah habis dah. Dah tak ada lagi level sampai atas. Sebab ni pun dah atas dah guys. Jadi sampai tingkat 5 ni je. Jadi saya nak bawa pergi ke LG. Jom kita pergi ke LG. Sini ground floor, kita dah jalan. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, 4 sampai 5 lah yang sampai ada bumbung kaca tu tadi. Kita dah sampai tingkat 5 ya. Jadi sekarang ni saya nak bawa korang pergi ke LG guys. Apa yang ada di LG ya? Jom kita turun ke LG pula. Okey, inilah LG. Biasa dekat Malaysia ni kalau mall LG tu normal. Normal tempat makan. Tempat makan. Sebab memang biasa food court di atas tingkat 4. Tapi kalau kita tengok di bawah LG tu memang selalunya lah di mana-mana mall saya tengok ya. Di TRX ke, di IOI Mall ke, di mana-mana lah saya tengok LG tu pasti tempat banyaknya gerai-gerai makan lah. Itu memang dah biasa macam tu. Dekat Sunway Mall pun sama macam tu juga ya. Jadi kita tengok di sini ada macam-macam gerai makan lah. Ada Potato Corner, Delight, Lalau, Bread Story. Bawah ni ada satu kios kecil juga, kedai jual buah-buah. Saya suka juga beli buah-buah kat sini. Kira boleh murah. Boleh dikatakan murah juga lah guys. Sebab buah-buah dia pun segar-segar juga. Dalam box macam ni dah di-pack RM12. Buah anggur, dia bukan buah murah-murah, buah anggur tengok. Buah betik 2 pack RM12. Kalau nak buah-buah segar lagi korang boleh belilah 100 gram. Ni. Jadi kita tengok apa yang ada di sini guys. Apa yang ada? HWC Coffee. Ini favorite coffee saya juga tu sebenarnya. Tapi saya memang minum Americano lah. Kalau cappuccino ke latte ke saya tak minum. Sebab apa? Selepas tu saya akan sakit perut. Tunggu 10 minit confirm cari tandas. Sebab tu saya minum Americano je. Jadi kat bawah ni ada sushi Absolute Thai. Nampak Ni Hokkaido. Sedap Hokkaido ni. Apa dia ada? Sedapnya. Buy 5 free 1 semua. Buy 5 free 1 tak perlu. Sedapnya. Okey. Bungkus kau-kau ni salah satu tempat favourite saya juga ni. Bungkus kau-kau ni saya suka nasi lemak dia. Siapa antara korang yang suka bungkus kau-kau, nasi lemak dia? Memang padu lah. Jom kita tengok apa lagi ada. Banyak juga barang-barang kat sini, kat bawah ni LG. Tapi dia tak besar sangat lah bawah dia. Kecil je. Dia tak macam kalau biasa kita pergi di My Town. Kalau kita pergi ke dekat Sunway, ada dekat satu Ceras tu. Kat situ pun ada juga Sunway punya mall.
Saya lupa, Sunway Velocity. Dekat situ pun besar mall dia. Tu pun Sunway juga yang punya tu. Sama juga dengan yang ni, Sunway Putra Mall. Dia kalau nama Sunway tu dia sama lah tu, sama dia punya owner dia. Tu nama dia. Ni ada Mercato. Pasar ni kira macam supermarket ni dalam ni. Sayur-sayur, buah, barang-barang kering semua ada kat sini. Ni ada KFC. Ramai budak-budak muda kat dalam ni. Okey, inilah LG. Kita dah habis berpusing LG. Sekejap je. Sebenarnya the mall ni dia tak besar sangat Dia punya untuk mall dia. Tapi kalau zaman 80-an dulu, ini adalah antara mall yang terbesar lah. Tadi kita turun sini, ni eskalator naik. Eskalator naik dia rosak guys. Jadi kita kena naik tangga. Jom. Okey guys, jadi itulah tadi Sunway Putra Mall, ataupun kita sebut dulu The Mall. Yang terkenal di dalamnya ada Johan. Jadi bagi korang yang dah lama tak datang kat sini, datang-datanglah kat sini di Sunway Putra Mall. Kita tahu The Mall ni telah dibangunkan pada tahun 1987 dan dirasmikan oleh Tun Mahathir kita lah. Dia ada tanam satu kapsul di dalam The Mall tu. Jadi saya pun tak tahu kat belah mana dia tanam tu. Kalau korang tahu kat mana dia tanam tu, korang boleh komen di bawah. Dia kata 100 tahun kemudian baru kapsul tu boleh dibuka dan dibaca apa yang dia tulis di kapsul tu. Bermakna tahun 2087 nanti barulah kapsul tu boleh dibuka. Jadi untuk anak-anak kita lah nanti. Kita tak tahu boleh sampai ke tak, memang tak lah ya. Jadi ini guys, kita tengok ya, daripada Jejantas. Dulu tak ada Jejantas ni. Sekarang ni kira bukanlah baru sangat Jejantas ni, dah lama juga. Jejantas ni dia menyambungkan antara Sunway Putra Mall ni, ni di sini Sunway Putra Mall ni dengan PWTC di sana lah, dan juga dia menghubungkan pergi terus ke stesen LRT. Jadi korang boleh terus jalan daripada sini terus sampai sana dalam 200 meter lah. Korang akan sampai ke stesen LRT. Bagi korang yang dah lama tak datang dekat The Mall ataupun Sunway Putra Mall, korang boleh datang ke sini bawa anak-anak, keluarga untuk berbelanja di sini, sebab di dalam dia pun dah banyak juga diperbaharui. Bagi korang yang belum subscribe, klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda sokongan korang kepada Brozul Outdoor. Dan jika ada tempat-tempat ataupun di mana lokasi-lokasi ataupun mall-mall yang lama yang korang nak saya reviewkan, korang boleh tulis di komen di bawah ini. Sampai di sini saja. Sampai kita berjumpa lagi di vlog yang akan datang. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.